Sumber makanan dia masih mudah didapati lah dekat kawasan ni. Sekarang petang, saya nak pergi ke satu lagi location yang telah dikongsikan oleh sahabat saya. Dan situ ada seekor dia punya penunggu, dia besar tongges dia kata lah. Dan kita nak tengok dia punya saiz tu lah. Pasal dia ada share video dengan saya tempoh hari kan. Kali ni saya nak tengok sendiri. Mudah-mudahan air dia tak pasang lah. Kalau pasang ni susah sikit kita nak nampak. Diorang ni sebenarnya bukan bermaksud dia tidak ada di situ, dia ada di situ. Tetapi untuk kita melihat keberadaan dia tu sangat susah kalau air pasang ni. Kalau air surut, okey, kita boleh kita akan nampak dia punya kelibat dia. Kalau dia dah jaga dekat kawasan tu, kalau air surut, mudah kita nak nampak dia punya kelibat dia di kawasan tu lah. Laluan kita nak ke sana tu masih laluan yang sama juga. Cuma yang tempat yang biasa saya pergi tu dia tak jauh lah daripada sini kan. Destinasi yang seterusnya kita nak pergi ni jarak dia lebih kurang dalam 25 km lah. So mengambil masa dalam 43 minit macam tu untuk sampai ke tempat tu lah yang di-mention oleh sahabat saya tu. Dia masih laluan sama juga, tapi masih sungai yang sama lah, Sungai Samaraha. Ada yang berada dekat gigi air tu. Bukannya kejadian orang mancing tepi sungai ni tak berlaku kat Sarawak ni. Dah berlaku dah. Masih lagi duduk dekat tepi sungai tu, dekat gigi air tu. So seperti mana sahabat lihat, inilah dia perkampungan Melayu di Sarawak ni ya. Rumah dia pun unik jugalah dan cantik dan masih mengekalkan ciri-ciri Melayu tu lah. Okey. Pasang air. Saya sebenarnya sahabat, saya suka ciri-ciri binaan rumah-rumah Melayu ni lah. Bukannya moden lah, moden macam rumah taman tu tak ada apa lah. Nampak ni, ciri-ciri Melayu dia. Memang cantik. Dia masih mengekalkan tradisi tu. Ni tempat yang biasa kita rakam buaya dekat sini lah. Sini saya kira lebih kurang ada 6 ekor individu yang berbeza yang saya jumpa lah. Mancing. Saya agak pasang juga. Yang 2 ekor besar tu saya tak tahulah pergi mana dah. Kena tangkap ke apa, tak pastilah. Tapi sebelum ni saya rakam, kalau lihat daripada depan-depan saya tak pernah lagi. Saya cuma nampak dia masa terbangkan drone. Itu pun di sebelah hulu sana. Di sebelah hulu sana ada 2 ekor besar lah. Cuma kita tak pasti dia punya saiz itu besar mana. Tapi saya agak-agak saja anggaran lebih kurang dalam 3 meter macam tu lah. 3 meter dia punya panjang tu, ataupun lebih lah. Seperti mana yang sahabat tengok. So kawasan ni memang sawit lah banyak lah. Jalan agak berlubang kat sahabat ya. Kita dah nak sampai ni. Lebih kurang 7 minit lagi kita sampai ke location. Okay, sahabat, dekat sini kita masuk jalan dah tak berturap dah. Dia bukan tak berturap, dia repair tu sebenarnya jalan ni. Depan sikit lagi kita jumpa jalan berturap lah. Ya. Sahabat tengok ni. Tengok ni. Dah kategori apa tak? Kategori ya. Yang tak? Speed. Speed biru. Oh, nice. Kali lepas siko labu ah. Labu trek? Besar gaya tu trek. Ya. Abang air pasang. Kita main tadi kan. Ini tinggal semai dong kan ada tu. Ya. Kau jawab lagi pedih ni boleh. Okey. Kawan saya ni cakap kalau nak banyak lagi dia akan lalu nanti. Jadi betul lah udang galah ni dia kutu buaya lah. Tapi mudah anaknya banyak lagi nah, rembuh lagi nah. Ya. Lumayan hari ni. Dia yang bagi info dekat saya tu. Tengok dia ada dekat sini.
Cun-cun ada kat sini. Dia lah informer saya. Satu lagi dekat Batu Kawah, itu belum lagi saya pergi tu. Jauh perjalanan. Jauh perjalanan. So begitulah kita nak explore, kita tengok-tengok. Jangan lepas ikan. Kan? Kebulung. Kebulung tu. Kebulung. Pamah menjarak. Undang. Ketiknya. Narai pasti lo. Nadai tak? Oh tu nadai. Narai kebulung. Bekas spesies lomek. Oh. Dia geng-geng pancing dia kenal spesies ikan ni. Saya tak kaji sangat ikan ni spesies apa. Tapi ni spesies tempatan lah. Bisa boleh ikan bandar raya dia tak? Nadai ya? Balunduk dia mau bisa ikan bandar raya. Semilang. Oh semilang. Tempatan ya, spesies tempatan. Besar aman macam kan tu. Bekam medium. Ah. Kebulu. Kamar dia. Betul. Dan sekilo berapa nak sekilo ni? Mabu kok. Apa enggak? Lasan enggak? Tu baru patik bisa. Kau nak bawang ah? Jingan kurang film lah. Jingan. Ya, mayu nama nitih orang. Kena jari. Apa? Kapan kudah kemarin kena? Gon jari kapan? Pedih mati nak malam lah banyak. Dah lama ya, setengah jam. Ya? Setengah jam dari sini. Okey sahabat, tadi dia keluar dekat situ tu. Memang betul ada dia dekat situ. Dia dah tenggelam balik lah. Lubuk ya. Lagi satu, pemandangan dekat sini pun boleh tahan cantik juga ah sahabat. Nampak tu? Dia hitam tu. Dia timbul separuh. Oh dia ajak yang main ya? Yang kitok ya? Yang merah kitok? Oh. So sahabat kita cakap dekat sini banyak kera lagi lah. Dia dah pergi sana dah. Belah kiri kita. Kalau sahabat tengok yang tu, kadang-kadang dia mudik ke hulu ni, sebelah hulu dia. Jadi dia santai juga dekat situ. Sebab dia aneh sikit. Kalau kita tengok tiba-tiba dekat tengah tu rumput-rumput tertumbang, itu bermakna dia sering datang ke situ lah. Kita cuba zoom lagi. Nampak? Tengah-tengah dia. Atau tengah-tengah dia. Tumbang. Sumber makanan dia masih mudah didapati lah dekat kawasan ni. Kalau kita tengok di kawasan ni masih aktif lagi. Maksudnya dekat sini masih ada lagi makanan untuk reptilia ni lah. Dah belakang tu tadi ada monyet kan. Lepas tu menurut sumber daripada sahabat saya juga, di sini ada rusa juga. Walaupun hutan ni taklah berapa nak hutan sangat. Kalau kita tengok map memang sawit banyak dekat sini, tapi masih ada rusa, babi hutan. Lepas tu biawak kan, Varanus sabato, daripada spesies Varanus sabato. Kadang-kadang Iban panggil dia menarat, kadang-kadang Iban panggil dia bandau jugalah. Jadi kadang-kadang orang sering confuse dengan kedua spesies Varanus sabato ni. Kalau kecil dia panggil itu biawak yang spesies ini sekian, itu bla bla dan sebagainya lah. Sebenarnya Varanus sabato ni adalah salah satu spesies biawak yang boleh besar dalam, pernah direkodkan panjang mereka boleh panjang sekitar dalam 3 meter sebenarnya. Besar sebenarnya Varanus sabato ni. Itu yang Iban panggil sebagai bandau ataupun menarat lah. Tapi dia adalah spesies biawak dari jenis Varanus sabato. Okay, sahabat, dia lebih kurang macam tu lah. Sebab air tak cun ni sebenarnya. Tadi dah timbul sekali. Kita nampak dia punya badan dia. Tengok gaya macam besar lah. Rasa lebih kurang besar tayar dia lah. Tengok saiz tayar. Lepas tu hitam pula tu.
Ini salah satu pot baru untuk pemerhatian saya lah. Saya bukan apa, saya nak tengok penjaga di sungai-sungai, contoh macam di jambatan-jambatan yang kita pergi kan. So kita nak tengok dia lah, besar mana kan. Kawan saya cakap kalau dia ada, kalau sahabat-sahabat tanya saya betul ataupun mitos benda ni, kalau kerap dapat udang masa mancing, itu bermakna di kawasan tersebut memang ada buaya. Dan ini telah pun disahihkan oleh beberapa rakan kita. Kalau di kawasan tu banyak udang, so ada buaya dekat situ. Kenapa? Sebab udang adalah kutu buaya. Okey. Jadi kalau kita nak pupuskan populasi buaya, ataupun macam di komen-komen yang kita baca dekat Facebook kan, kenapa simpan buaya, kenapa tak dipupuskan, dan ada yang mengatakan buaya tak ada manfaat. Sebenarnya buaya ada manfaat, tinggal kita je yang nak jaga diri kita. Dah tahu sungai tu ada buaya, kenapa kita mancing dekat gigi air ataupun kita menjala masuk dalam air? Perlukah perbuatan itu? Sebenarnya perbuatan itu tidak perlu sebenarnya, sahabat. Jadi kalau buaya tak ada, so tak adalah udang galah dekat sungai tu. Jadi ekosistem kita tu dah berjalan dengan baik. Lagi pula, buaya bukan haiwan invasif. Okey, invasif tu maksud dia apa? Buaya bukan buaya daripada luar yang kita lepaskan dekat sungai kita. Sebab memang dekat sungai kita, dekat muara memang ada buaya, sahabat. Jadi kita tak boleh nak bunuh dia suka-suka ataupun kita pupuskan, tangkap dia sampai pupus, tak boleh. Sebab udang dengan buaya masing-masing memerlukan. Jam kita sekarang 18.41. So kita masih tunggu lagi. Biasanya saya bawa saya punya equipment, saya punya infrared saya, lepas tu torchlight saya. Kali ni saya datang sini random kan, random macam spin tu lah. Jadi saya tak bawa benda tu. Selalunya saya tinggal dalam kereta, memang saya tak bawa keluar lah benda-benda tu. Tapi disebabkan kawan saya ni ada torchlight, so kita guna equipment dia lah. Kalau kita ada infrared tu, bolehlah kita tengok dia kan. Tapi kalau dengan torchlight ni kita nampak mata sajalah. Okey.